Hai semua, okey, hari ni Kak Zai nak bagi resepi biskut tak nenas mak-mak. Okey, jam ni Kak Zai buat sendiri korang. Kak Zai gunakan 2 biji nenas manis. 2 biji blend dia tanpa air. Okey, kisar dia tanpa air. Korang jangan masuk air tau, sebab kalau masuk air korang kena tunggu lama. Kena tunggu lama. So korang tengok cara Kak Zai buat ni. Okey, Kak Zai blend dia tanpa air. Blend dia sampai dia macam ni, jadi macam ni. Lepas tu korang tuang dia, masak dia, nak keringkan air ni. Tak payah nak kacau-kacau sangat, kacau yang simple je. Okey, masukkan kayu manis. Okey, kacau dia simple. Kak Zai gunakan setengah cup gula. Okey, cup ni setengah cup gula. Sebab nenas Kak Zai dah manis, so Kak Zai tak nak pakai gula banyak-banyak. Kak Zai pakai setengah cup. Sebab tu Kak Zai buat jam. Kak Zai tak nak beli dekat bakery, sebab manis sangat jam dekat bakery. So Kak Zai buat sendirilah. Senang, anak-anak Kak Zai nak makan pun senang. Kak Zai masukkan cengkeh sikit, bagi dia wangi-wangi sikit. Okey, korang tengok ni, kita nak bagi dia kering. Kita nak bagi air nenas tu dah tak ada. Okey, nenas Kak Zai ni manis, so Kak Zai memang gunakan setengah cup. Kalau korang jenis suka manis, korang boleh pakai 1 cup ataupun 1 cup setengah. Okey, korang tengok dah kering macam ni. Korang kena gaul dia je, tapi api slow ya. Korang jangan kuatkan api. Korang kena masak jam ni dengan api slow. Okey, api slow tu lah air jam tu, air nenas tu nak kena kering. Lepas tu korang tengok ni, dia dah kering macam ni. Ni dah jadilah jam ni. Dia dah jadi warna gold-gold macam tu. Nampak tak? Dia dah jadi cantik dah. So sekarang ni kita nak buat tepung untuk biskut nenas kita. Okay, masukkan 1 cup margarin buttercup, 1 cawan margarin. Nak pakai pelangi boleh, nak pakai pelantar boleh. 3 sudu gula asin, gula custard pun boleh. Okay, 3 sudu. 3 sudu besar vanilla asin 1 sudu kecil. Kita masukkan kuning yellow tu sikit. Lepas tu korang boleh masukkan 1 biji kuning telur. Kak Zai masukkan pewarna kuning kuning yellow tu. Kak Zai masukkan pewarna kuning. Lepas tu korang masukkan setengah cup tepung jagung. 2 sudu besar tepung custard. 2 sudu tepung custard. Gaul dia. Okey. Kalau nak masukkan susu pekat pun boleh tau. Kak Zai tak ada susu pekat, so Kak Zai gunakan gula halus je. Masukkan 2 cawan tepung gandum. 2 cawan bersamaan dengan 3/4 tau. Mula-mula Kak Zai masukkan 2 cawan dulu. And then Kak Zai gaul dia dulu sampai rata. Yang 3/4 tu Kak Zai akan masukkan sikit-sikit. Kak Zai tak nak masuk semua, sebab Kak Zai nak tengok dia punya adunan. Kak Zai akan masukkan sikit-sikit. Okey, 2 cawan bersamaan dengan 3/4. Ni 3/4, masukkan sikit. Masukkan sikit and then kita gaul dia. Korang tengok, disebabkan kita letak kuning, dia nampak cantik tepung tu kan. So kalau korang nak taruh kuning boleh je, tak ada masalah. So kita tengok dia punya adunan tu. Bila dia dah nampak macam ni, kita masukkan lagi sikit. Masukkanlah, masukkan semua. Dia okey je. Sebab 2 cawan bersamaan dengan 3/4 dia macam 3 cawan tepung gandum tu. Yang cawan ketiga tu korang jangan masukkan semua, korang masukkan sikit-sikit sampai korang tengok adunan tu okey. Jangan masuk tepung dah. Okey, tengok ni, dia dah cantik dah. Okey, lepas tu kita tutup dia sekejap, kita simpan ke tepi. Kita buat bulat-bulat nenas ni. Kita buat bulat-bulat macam ni. Okey, nenas yang kita masak tadi tu, nampak tak? Nenas kita masak sendiri korang, kurang manis, sedap, kualiti dia pun sedap. Okey, yang ni Kak Zai buat yang bentuk bulat-bulat. Tak nenas bentuk bulat-bulat. And then Kak Zai buat lagi 1 tak nenas bentuk bunga, sebab Kak Zai teringin nak makan yang bentuk bunga tu. So Kak Zai buat 2 lah. Tak nenas bulat-bulat macam ni dengan tak nenas yang bentuk bunga. Akhir-akhir Kak Zai buat biskut ni, nenas Kak Zai habis. Sebab kita buat nenas sendiri kan, so nenas tak cukup. Nenas Kak Zai habis. Kak Zai guna jam strawberry. Wah, jam strawberry memang sedap jugalah makan dengan biskut kita ni. Kak Zai letak, nanti korang tengok akhir daripada video ni Kak Zai ada upload.
Tak nenas bulat-bulat. Macam ni kita letak kuning telur ke atas ya. Yang ini yang Kak Zai buat jenis bunga pula. Yang ni pun cantik korang. Suka sangat sebab Kak Zai teringin nak makan biskut tak nenas macam ni. Yang Kak Zai rasa happy sangat sebab Kak Zai punya jam tu Kak Zai buat sendiri. Dengan gula tu Kak Zai kurangkan. Biskut jam tak nenas Kak Zai ni memang sedap. Boleh mengunyah aja sedap dia. Okey, korang tengok kejadian dia. Ya Allah, cantiknya. Saya excited betul tau tengok tak nenas bunga saya ni. First time saya buat tak nenas bunga ni. Ya Allah, excited gila korang. Sebelum ni kita buat yang bulat-bulat je. So yang ni saya buat first time yang bunga ni. Ya Allah, excited gila. Lagi-lagi jam tu yang kita buat sendiri. Korang tengok cantik kan. Okey, kita bakar 170 suhu 15 minit je korang. Kalau korang lebih 20 minit takut nanti dia warna perang sangat. So kita masak dia 170 suhu 15 minit. Memang cantik lah. Okey, ni dah siap masak. Korang tengok kejadian dia. Ni mak-mak punya tau. Walaupun dia nampak comot, tapi ni mak-mak punya memang sedap. Dia punya jam tu ni ada strawberry. Korang tengok Kak letak strawberry sebab jam dah habis. So kita letak strawberry jam lah. Tengok, dapatlah setengah balang. Dapat setengah balang. Bye bye. Share tau